guna kursi tidur, misai dan juga lane yang fleksibel untuk mengimbangi semula bola basketball. Kita dapat sedang berusaha mengimbangi bola perlahan lagi pentas dan sekali lagi menjaringkannya. Itu dia tuan-tuan dan puan, jaringan yang kedua daripada BAT untuk anda di sini. Jadi marilah bersama-sama kita berikan satu tepukan yang istimewa pada Superstar negara Malaysia dengan BAT pandai bermain basketball. Seterusnya tuan-tuan dan puan, pada pagi ini jurulatih kami Mr. MP akan menguji kesetiaan BAT. Tetapi sebelum itu, untuk makluman anda semua, makanan utama seekor singa laut adalah ikan. BAT memakan ikan sebanyak 25 kilogram ikan setiap hari. Banyak ya? Dan beginilah caranya BAT diberi makan. Jadi sebelum kita uji kesetiaannya, kita lihat kecerdikan BAT dahulu. Mr. MP, kami dapat BAT memakan ikan terlalu banyak. Jadi boleh tak BAT tunjukkan kepada semua penonton kita kemanakah ikan setelah BAT memakannya? Boleh? BAT, where your fish, BAT? BAT tahu kemana ikan itu pergi. BAT tu besar, jadi untuk tunjukkan poin perut ini kena sengit sikit. Dan sekarang anda lihat BAT sedang mempersiapkan dirinya untuk ujian kesetiaan. Dan di tangan jurulatih kami terdapat beberapa ekor ikan. Ini adalah makanan kegemaran BAT. Dan sebentar lagi ikan-ikan tersebut akan diletakkan di hadapan BAT. Pada pagi ini kita sama-sama yang berada di sini akan menguji kesetiaan BAT sama ada BAT akan makan ikan tersebut ataupun tidak. Dan cue untuk BAT memakannya adalah dengan cara bertepuk tangan. Clap your hand. Okey, bersedia? Ready? Apabila ikan diletakkan, the fish down, you must clap your hand. Are you ready? Tak semangat pun? Yes. Are you ready? Yes. Mr. MP, kami telah bersedia. Reach out and clap your hands. Come on. Mr. Empty, why? But not in the fish. Not louder. More louder. Now. Mr. Empty, penonton kita bertepuk dengan semangat sekali. BAT masih tidak makan ikan tersebut. Anda rasa kenapa BAT tak makan? Kenapa BAT tak makan? Kenapa dia tak makan? Dengar, lain kenapa BAT tak makan? You rasa kenapa BAT tak makan? Mengantuk, tak cukup ikan, okay? Sakit perut. Mr. Empty, saya rasa ikan tersebut jauh untuk BAT memakannya. BAT can move. Memang kita semua tahu BAT boleh bergerak kan? Tapi sekarang BAT langsung tidak bergerak, Mr. MP. Jadi, apa kata kalau ikan tersebut didekatkan? Mungkin kali ini BAT akan makan. Anda setuju tak kalau ikan didekatkan? Setuju tak? Mr. Empty, majority. Jadi kali ini tepuk lebih kuat, okey? Plus ikan lagi. Wow, depan dulu. One more time. Last minute. Kalau tak nak akan kita nak makan. Baiklah Mr. MP, kami mengalah perkataan anda pula yang memerahan. Jadi kepada anda fokuskan mata anda pada ikan tersebut. Adakah BAT memakannya? BAT makan. Dia tak sakit perut, dia tak kenyang.
Begitulah di kota Puan kesediaan bat kepada jurulatihnya. Dengan sekali saja terbuka daripada Mr. MP bat memakai kain telah diletakkan sebentar tadi. Dan jadi juga bermakna kita semua tak boleh mengawal bat. Baiklah tuan-tuan puan, sekarang tiba masanya untuk bat membuat lompatan tinggi. Dan untuk makluman anda, seekor singa laut boleh melompat setinggi 9 kaki ketika ia berada di dalam air. Jadi kepada siapa yang berminat, anda boleh fokuskan kamera anda kepada target yang dipegang oleh Mr. MC. Nampaknya bat telah pun bersedia. Mari kita lihat sama-sama lompatan tinggi daripada bat. Itu dia dimulakan dengan satu kejutan daripada bat. Wingham Nut. Ini dia lompatan tinggi daripada bat untuk anda semua di sini. Jadi kepada anda, kita berikan satu temuan sekali lagi kepada superstar negara Malaysia iaitu bat. Dan untuk makluman anda juga begitulah dia caranya bagaimana seekor singa laut akan melompat ketika ia cuba melarikan diri daripada ikan-ikan pemangsa. Contohnya ikan jerung ataupun